Dah jumpa belum? Fuse api ada. Aku rasa ni wiring ah. Wiring. Wiring. Jadi kena buka ni. Oh, wow. 1, 2, 3, 4. Biasalah kerja paksa macam ni kan. Tapi nak buka ni lagi ni? Tak buat tak tahu. Okey. Kena buka ni kena kasih barai. Kasih barai. Jap kita buka dulu. Okey Cik, pergi. Ni namanya test lamp. Oh. Cek api ada tak ada. Tadi kita cek kan apa fuse semua elok. Semua elok. Jadinya kena cek pakai ni lah. Cek lamp ni tengok api masuk ada tak. Cucuk lah. Oh, api ada. Api ada. Okey. Ya, di sebelah. Api ada. Jadi ni kat sini kita kena cek body pula. Sebab pula Cik? Cabut aja nak cek body pula. Oh, Api cek ada. Tapi tengok body. Masalahnya kalau api ada, body ada, mesti cermin naik. Ini masalah cermin tak naik. Bukan naik tak boleh, turun tak boleh. Turun tak boleh. Kita try ni. Looping kat sebelah. Tengok boleh tak boleh. Okey. Tengok ni. Tak ada. Dah tahu ni masalah apa? Aku rasa wiring ni. Wiring. Bingkai ni, bingkai. Bukan bangkai, bingkai. Jap kita check wiring.